Mana niat itulah insyaallah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم يا مغيث أغثنا غيثا مباركا. اللهم أغثنا غيثا مباركا يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة هي لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. ولا حاجة هي لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها ولا حاجة هي لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا مغيث أغثنا غيثا مباركا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Alhamdulillah ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وإخوانه أجمعين يا رب العالمين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, dan kita marilah sama-sama bertakwa kepada Allah dan sama-sama minta istighfar kepada Allah di atas salah dan dosa yang kita telah lakukan sepanjang umur kita dan lebih-lebih lagi di masa yang akhir-akhir, dan supaya Allah Ta'ala ampun segala dosa kita dan jadilah kita daripada orang yang dapat nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di pagi ini kita sama-sama menunaikan semaya istisqa ataupun semaya minta hujan, kerana pada masa ini kita masih berhajat dan sangat berhajat kepada hujan yang sudah berbulan-bulan mai dah duduk dalam kemarau. Ini adalah di antara satu bala, satu percubaan dan satu imtihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Air ataupun hujan adalah nikmat yang besar dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang besar, dan air Allah lah yang menentukan di masa mana dia nak turun ataupun dia tak seturun. Tetapi air adalah nikmat yang besar, tapi manakala tak ada
manakala hilang air maka membawa kepada kesusahan yang banyak. Sekalipun punya ada air adalah dia sebagai benda yang mudah saja untuk kita menggunanya. Maka dengan air dapat subur tanaman kita dan dapat berjaya dalam kerjaan kita. Dan dengan air datanglah kebaikan dan ketenangan dan kebersihan yang membawa hidup bumi dan subur bumi dan menambahkan rezeki. Dan dapat kita menunaikan segala urusan kita dan pekerjaan kita. Tambah sekali dalam gapo bercocok tanam ataupun nak cari keberkatan dan cari kebaikan. Maka bila Allah Ta'ala menahirkan air, maka amatlah susah ya Allah. Ampunlah dosa kami, janganlah engkau ambil kesalahan kami dengan gapo dengan dosa kami dan tunaikanlah, buikanlah air kepada kami, kurniakanlah kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Walaqad sarafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura." Dan sesungguhnya telah memalinglah oleh kami akan air di antara mereka itu. Mana Allah Ta'ala menahirkan air supaya kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sedar di atas kesalahan kita. Tetapi orang yang deraka pada Tuhan, dia sentiasa ingkar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah Ta'ala ada air sepanjang tahun, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita gapo guna, walau begitu pun dia sentiasa deraka kepada Allah. Ini adalah kebanyakan manusia. Dengan demikian, marilah kita sama-sama sedar dan sama-sama khabar bahawa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sehari dua hari saja kita tertahan daripada nikmat Allah, maka kita adalah duduk di dalam kesusahan yang tidak dapat dinilaikan lagi nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu nak bila nikmat Allah, maka tak dapat dihanggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Kata olehmu, macam mana pandanganmu kalaulah Allah Ta'ala menelaikan air ke dalam bumi, mana kering, telaga kering, air hujan tak turun dan air telaga kering, maka siapa lagi nak bagi air lepas pada tu? Tentu sekali kita tak ada dah harapan bahawa datangkan air melainkan dengan pertolongan Allah, dengan gapo kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara hikmat Allah Ta'ala tidak mengekalkan nikmat di atas hamba supaya Allah Ta'ala nak cuba. Tengok mana kita sedar dan khabar. Kalau bahasa Tuhan ada we kaya semua, we air semua, we mewah semua, maka boleh jadi manusia tu banyak di dalam deraka kepada Allah Ta'ala. Tapi lama-lama sekali Allah Ta'ala we kemarah, Allah Ta'ala we susah supaya nak cuba yang manakah yang duduk di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percubaan Allah Ta'ala kadang-kadang dengan mewah. Manusia tu Tuhan we mewah, we kaya, we seronok, maka dia akan lupa juga kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang percubaan itu dengan kesusahan. Wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami cubakan kamu dengan kejahatan dan juga dengan kebaikan. Kadang-kadang dengan susah, seperti kemarah, tak ada air, kering air dalam telaga. Ini adalah percubaan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang dengan kebaikan, dengan mewah. Ini adalah fitnah, percubaan daripada Allah Ta'ala. Dan ingatlah bahawa kita semua kena kembali kepada Allah. Sebulan, 2 bulan saja kita putus air, kita tak boleh hidup. Kalau putus benda lain, boleh duduk lagi, boleh sabar lagi, boleh usaha lagi, boleh minta tolong orang tu orang ni. Tapi kalau kita putus air, 2 hari, 3 hari pun kita tak boleh. Dengan demikian, maka kita kena sedarlah, ini adalah percubaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bala yang Allah Ta'ala
Cuba kita ialah Allah Ta'ala tahir air. Jangan turun air ataupun tidak turun air. Maka semua kita mesti kena takwa kepada Allah dengan sebenar-benar. Dan kita berdoalah kepada Allah SWT dengan doa yang yang ikhlas serta tawaduk kepada Allah SWT. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya kamu istiqamah di atas jalan baik. Kalau kita pakat semua duduk di atas jalan kebajikan, jalan baik, maka Allah Ta'ala akan tuai air yang banyak kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita yang deraka kepada Allah, yang tidak sedar, yang tidak khabar di atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini adalah sebab di antara Allah Ta'ala menahirkan air daripada kita. Kalaupun ada setengah dalam taat, tapi ada setengah dalam deraka, maka bila Tuhan turun bala, bukan kena kepada orang yang deraka saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kepada bala yang Allah Ta'ala turun tidak kena kepada orang zalim saja. Bukan kena kepada orang malas semaya saja. Bukan kena kepada orang buat maksiat saja. Tapi dia bala turun, maka terkenalah kepada siapa saja yang bersama dengan mereka. Kita semua ni seolah kata duduk dalam perahu yang satu, dalam kapal yang satu. Kalau ribut mari, bukan orang yang deraka kepada Allah Ta'ala saja kena. Bukan orang yang tak deraka pun dia akan berjumpa dengan bala Allah Ta'ala. Dengan demikian banyaklah kita istighfar, banyaklah kita minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu, jikalau adalah ahli kampung kita pakat beriman, wattaqau dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Nanti Allah Ta'ala akan membuka di atas kita semua akan keberkatan. Nanti membukalah oleh kami di atas mereka itu akan keberkatan minas sama'i wal ardi, daripada langit dan bumi. Tapi sebaliknya, kalau pakat deraka pada Tuhan, tak sedar, tak khabar, kita tidak peduli dengan suruhan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ambil kesalahan di atas kita. Na'udzubillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada hadis riwayat daripada Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW tidak bersepeda, maksudnya tidak mengkurang oleh satu kaum akan timenge, ataupun tidak mengkurang oleh satu kaum akan sukate, melainkan Allah Ta'ala akan menipu di atas kaum itu dengan kemarau. Maknanya kalau orang tu duk hilak dalam kerja dia, duk tipu orang, duk kekong, duk makan harta orang yang orang lain tuai ataupun orang lain yang berhak, tapi dia duk pisah supaya boleh ke dia, maka ini adalah sebab di antara kemarau jatuh dalam masyarakat. Dan lagi pula jadi maha su'ul mu'nah, syiddatul mu'nah, jadi maha bagai pun naik. Macam mana di hari ini, kemarau pun sudah berlaku pada kita, dan barai pun sudah mahal. Nah, 25 kok sekilo naik sampai 30, 40. Dan juga akan timbul jurus sultan, pemerintah yang zalim. Dan mari pemerintah yang zalim, mari orang wak nyanyi kepada orang itu, orang ini. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidak menegah mereka itu akan zakat harta. Kalau ada kena bayar zakat tapi dia tak bayar zakat, illa muni'ul qatra minas sama. Melainkan Allah Ta'ala akan menegahkan hujan daripada langit. Maka di antara sebab kemarau ialah kita hilak, kita duk kekong barang orang, kita duk tipu barang orang. Baik ni kita kena halusi. Kalau hak orang kita jangan duk guna. Walau kita ada anak, walau kita ada puasa, walau kita boleh duk kerja. Bahkan kita kena adil dalam pekerjaan kita. Kerana ini adalah sebab jatuh kemarau, kering garing yang bilicin. Dan begitu juga, gapo kita tak wis zakat. Kita duk menego ataupun kita duk simpan duit, kita duk gapo, tapi kita tak bayar zakat. Maka ini adalah sebab bagi Allah Ta'ala menahirkan hujan. Bagaimana kita ada satu masa lek depan lagi ni, sebelum pada matahari naik jatuh tu, Tuhan bala dengan kemarau. Kemarau tahun yang pertama, Allah Ta'ala kurangkan hujan satu daripada sepertiga.
tahun yang kedua kurang pula 2 daripada per 3. Tahun yang ketiga maka kau lebih kurang lagi. Maka lepas pada tu matahari naik jatuh dan membawa kepada susah yang lebih panjang lagi. Maka kita ingatlah kepada dasar Allah Ta'ala raya. Kalau buat kita pakat beriman, pakat taat kepada Allah Ta'ala, pakat usaha untuk menunaikan kewajipan Allah Ta'ala akan buka barakat dalam kampung kita. Nah, ini kita nak pakat seru. Cari masa, cari keadaan supaya kita berdekat diri dengan Allah Ta'ala. Walau kita sibuk kerja, kita bahagilah. Dan supaya boleh gapo menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh mari masjid, boleh berjemaah dan boleh kita baca Quran dan lain-lain lagi. Dan hendaklah kita banyak bertobat. Lepas dah nak buat kan? Lepas dah kita banyak taubat dan istighfar. Ini adalah jalan sebab bagi Allah Ta'ala menurunkan hujan. Bila kita banyak taubat, banyak istighfar, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran menceritakan perkataan Nabi Hud alaihissalam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Nabi Hud dia kata kepada kaum, "Hei kaum, istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih." Istighfar ni minta Tuhan ampun dosa kita. Apa salah kita ingat molek. Aku dah buat gapo tak kena, istighfar dengan Tuhan. Lepas tu taubat. Ya, taubat semula kita tak sekerja dah menawalah. Yursilis sama alaikum midrara. Nak menurunlah oleh Allah Ta'ala atas kamu akan hujan. Ya, sebab bagi Allah Ta'ala nak menurun hujan, kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala akan tambah kepada kamu akan kekuatan. Kekuatan kita bijak sama mana, kita lebih sama mana, Allah Ta'ala akan tambah. Dengan sebab kita banyak istighfar. Tapi kalau kita duduk dalam dosa, dalam apa, Allah Ta'ala duduk pelemah semua. Duduk kau tak arak, na'udzubillah min dzalik. Dan begitu juga Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh alaihissalam. Manakala dia dakwah kaum dia kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka itu, istighfarlah kamu pada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah amat mengampun. Tuhan adalah amat mengampun. Dan Tuhanlah yursilis sama alaikum midrara. Bila kita istighfar, nasca Allah Ta'ala mengatakan pada kita akan hujan yang lebat. Hujan yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah Ta'ala akan menambahkan kamu dengan harta. Cari makan kita pun tak ada payah. Nah, rezeki kita pun mudah cari makan. Wa banin, dan boleh keluarga, anak binak yang diberkati Allah Ta'ala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Patu kebun kita pun jadi subur. Ini adalah dengan sebab kita banyak istighfar. Dosa memang ada belaka. Tak percaya siapa, ada dosa. Tapi kita banyak istighfar. Dan kita bertaubat. Bertaubat ni mana kita balik. Daripada kita duk loleh wa amal ibadat, kita balik jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hidup supatullah dan jangan hidup supatullah. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin. Bila kita buat salah, kalau Tuhan nak ambil salah sungguh, tak ada tinggallah di atas muka bumi ni walau seekor binatang. Tapi Allah Ta'ala tidak ambil salah. Dan Allah Ta'ala tidak dera selalu, ataupun Allah Ta'ala tidak menyesal. Bahkan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Habis ini, kita kena jagalah. Jangan banyak dosa terhadap kita. Kerana kalau Tuhan nak ambil salah, tidak tinggallah di atas muka bumi ni walau seekor binatang. Tetapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ditakhirkan hingga sampai masa yang tertentu. Dengan itu marilah kita tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Taubatlah kamu kepada Allah semua, hei orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala kurnia hujan pada kita dan kita khusyuklah hati kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala turun hujan. Nah, maka Tuhan kita harap bahawa Allah Taala akan kurnia kepada kita akan hujan yang lebat dan Allah Taala akan ubah keadaan kita duduk dalam panah, kita duduk dalam kemarau, Allah Taala akan ubah. Nah,
gapo kedudukan di dalam tenai, dalam subuh, dalam makan minum yang senang. Dan marilah kita sama-sama ambil perubahan kedudukan kita. Kita duduk liar dengan ajaran Allah, kita berdekat dengan ajaran Allah. Dan kita duduk liar dengan ibadat kepada Allah, kita berdekat dengan ibadat Allah. Bila kita sanggup nak ubah diri kita, dan kita harap bahawa Allah Ta'ala akan ubah pula dah kedudukan kita daripada panas kepada sejuk, kepada udara molek, daripada kemarau kepada hujan, dan daripada tanaman tak subur menjadi subur, daripada payah cari makan menjadi mudah cari makan, dan daripada harga hak mahal-mahal menjadi murah, dan duduk dalam derita, dalam susah perut gapo minta Allah Ta'ala senang. Macam mana kita ubah pakaian kita dari atas kepada bawah dan daripada bawah ke atas. Inilah keadaan harapan kita semua. Dan maka haraplah kita semua dan ubah nasib kita, kedudukan kita dari jauh dengan Allah SWT kepada dekat dengan Allah SWT. Dan mari kita semangat berdoa dengan ikhlas hati kepada Allah SWT. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala kurnia kebaikan kepada kita, keberkatan kepada kita, keberkatan kepada keluarga kita, keberkatan kepada anak cucu kita semua. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Anta al-wali wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma arifna, Allahumma arifna, Allahumma arifna, Allahumma arifna ya Allah. Allahumma arifna ya Allah. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير اجل تهي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضرين والباد. اللهم اسقنا رحمه لا، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذابا ولا حزين ولا بلاء ولا ورق. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم انبت لنا الزرع وادري لنا الضرع وانزل علينا بركاتك واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين يا رب العالمين. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، ولا تمنع بذنوبنا فضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اسقي غيثا مباركا، اللهم اسقي غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مباركا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا ارحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan, turunlah kepada kami hujan dan jadilah hujan yang kau turun itu keberkatan kepada kami, dapat hidupkan dan menenangkan hidup kami. Allahumma qina wasan hanian, Allahumma qina wasan hanian marian wadakan mujallala amin wabakan sahan daiman ya rabbal alamin. Allahumma qina waisa wa la taj'alna min al-qanitin. اللهم انا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الاوان والجد وما تشكو الا اليك يا رب. اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع، اللهم انبت لنا زرعا وأدر لنا ضرعا واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد، اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله.